Kau baca hadis, ngaji hadis dengan siapa dulu? Tanya tu dulu dah sebut hadis, mesti tanya tok guru hadis. Sanad mana kau terima kan? Main buka Google dia mana cik? Takkan tok guru kau Google. Dulu ngaji hadis kat mana? Apa kaedah nak faham hadis ni? Hadis ni martabat apa? Siapa yang riwayat? Hadis ni pakai ke ulama-ulama macam mazhab Syafi'i untuk buat hukum? Ada tak hadis yang memansuhkan dengan hadis ni? Tak faham. Tak erti, tak boleh jawab. Diam ni. Pernah belajar hadis tak? Pernah belajar usul hadis? Kalau saya kata hadis mursal, hadis mu'an'an, hadis mu'nan, hadis mu'dal, hadis munqati', hadis maqtu', bila kita selalu sebut kan. Hadis sahih dengan hadis hasan orang selalu dengar kan. Hadis tu kan. Sebut yang tak bisa sebut tu. Hadis mudraj. Bisa dengar? Hadis muntabbaj. Hadis riwayatul aqran. Bisa dengar tak? Pernah belajar tak ilmu masalah hadis? Macam mana kau boleh keluar hukum daripada hadis sedangkan kau tak pernah belajar ilmu hadis? Diam. Kacau lah. Ni kata zaman-zaman sekarang ni. Tapi nak kelahi kena macam tu lah buah dia kan. Dia sebut hadis, hari kita pun lepas tengok dia buat hadis. Sebut ada hadis. Ada hadis, tanya hadis lalu kan. Macam mana kau faham dilalah tu? Lagi tak kerti apa. Jadi walaupun kamu sebut hadis, kamu tak kerti hadis yang kamu sebut tu. Lagipun tahap kamu ni bukan tengok hadis, tahap kamu ni kena tengok fiqh. Kitab fiqh mana mengaji? Saya punya style macam tu kelahi. Kitab fiqh mana mengaji? Kitab apa yang pernah mengaji kitab fiqh? Bab sama jemaah ni. Bab lain kot tak yang mengaji bab sama jemaah ni. Kitab apa pernah mengaji? Kitab Jawi tak Rumi? Kitab Arab ada tak? Kitab Jawi pernah? Kitab Rumi pernah? Macam mana kau boleh buat dalil? Kalau dia kata pernah pun, kitab Jawi kitab apa? Negara Susuhanto. Saja saya main kalau macam tu lah. Kitab apa kau belajar? Kedah kelahi tu lah. Wahabi pun kalau jumpa kedah-kedah kelahi tu lah kan. Ambil dalil, ambil faham dengan Quran, hadis. Kau ni pakar hadis ke? Lu sibuk dengan hadis-hadis. Kau reti ke nak istimbat hukum hadis? Mesti tanya tu dulu. Hadis yang disebut tak payah bincang-bincang lagi kan. Kau ni ngaji hadis dengan siapa dulu? Berapa hadis yang kau hafal? Untuk hadis dengan yang Quran ni kau tahu tak apa hubungan dia? Kalau hadis dengan Quran nak pakai mana dulu? Ya. Untuk kau kenal ke yang nasih mansuh, am khas kenal tak? Apa lafaz am dalam hadis ni? Ada apa lafaz kham dalam Quran ni? Umpama macam ni. Tak ada. Kaedah kelahi tu lah. Dia tak boleh jawab kalau tak boleh jawab macam mana nak jawab. Kalau awak boleh bagi hujah, saya pun nak ikut kamu. Bagi ayat itu kan. Kalau ada hadis pun tanya dia buat hadis. Hadis dia tak erti walaupun hadis duduk depan mata. Kau boleh pakai apa? Di Islam orang tangan kudung tapi nak buat kerja bertukang. Saya nak pasang kabinet katanya. Tapi tangan kudung. Kau pasang kaki pun tak ada. Contoh. Nak cerita alat tak ada, tapi nak proses. Tu jadi mengelepar. Pasal keluar hukum pelik sangat kan. Kalau ada mazhab-mazhab lain tersebut ke gagah juga kan. Kau dia bukan mazhab Syafi'i ke apa? Tanya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kau kenal ke? Lagi mengelepar dia kalau tanya tu. Siapa nama asal Imam Syafi'i? Syafi'i tu memang nama dia ke? Kegelaran aja. Nama betul dia apa? Orang mana Imam Syafi'i ni? Kau tanya asal usul mengelepar. Tak boleh. Saya tak boleh teringat peristiwa-peristiwa tu.